Alhamdulillah, daripada pengalaman saya sendirilah, saya melihat perkembangan syiar Islam tu semakin menggalakkan lah di Negeri Sembilan ni secara khusus lah kan. Kalau di Malaysia secara umum lah kan. Jadi kalau kita tengok masa saya kecil lah, kalau masjid ni ada level-level masjid hidup subuh, ada yang bagi isyak kan? Tapi kalau kita tengok pada hari ni, boleh kata setiap masjid tu hidup 5 waktu lah. Dan jemaah pun ramai, Alhamdulillah. Di situ kita boleh nampak lah dari segi perkembangan Islam. Samping kalau dulu yalah, macam madrasah ni, bila tahun 60-an dia dah, pelajar dah hilang, guru pun dah hilang kan. Dan arwah datuk dulu pun hanya mengajar di surau-surau masjid kan, daripada subuh sampai ke malam. Kemudian hanya datang orang yang khusus pada hari Isnin dan Rabu, yang mana kita hari ni pun Alhamdulillah masih teruskan. Jadi madrasah tu dah hilang. Kalau masa saya ingat tu, masa saya kalau apa, madrasah Tuan Guru Ajali di Seliau kan. Tapi Alhamdulillah hari ni kita di sini pun dah hidup. Dan di sekitar Rembau ni ada beberapa buah madrasah lagi yang hidup kan. Jadi kita di situ kita nampak lah, di samping aktiviti pengajian di masjid, di sini sambutan-sambutan agama kan. Jadi kita nampak keinginan masyarakat pada Islam tu dah semakin banyak bertambah lah. Jadi pertama dalam masalah pilihan raya ni, pertama kita kena tahu asas kita lah. Kita ni orang Islam kan. Yang macam Nabi sebut, innamal mu'minuna ikhwah kan. Semuanya orang beriman tu bersaudara. Jadi yang tu nak jaga dululah kan. Yang dalam politik ni mungkin kita bersih pendapat pada benda-benda yang sebenarnya bukan dasar pun kan. Kita bersatu pada perkara dasar, akidah kita, iman kita, itu yang penting kan. Dia untuk yang cabang-cabang ni dah janganlah kita melampau-lampau kan. Itu hanya dari segi kita kan, haluan mana dari segi pentadbir negara kan, ke arah mana, itu saja. Dan yalah, kita kena elak lah pada fitnah memfitnah kan, jatuh menjatuhkan kan. Kalau betul kita nak bawa Islam dalam kehidupan kita, bawalah Islam dalam politik kan. Jauhkan pada fitnah, cerita yang benar kan. Ini kita kalau macam kita nak menggalakkan orang, bukan cerita menjatuhkan orang, tapi cerita kebaikan. Apa kebaikan nak dibawa itu. Jadi bila kita suburkan cerita kebaikan yang datang. Tapi kalau kita duk suburkan cerita yang tak elok akan datang kan. Jadi itu antara perkara yang kita kena jagalah kan. Mana balik pada panduan Islam. Kalau kita jaga panduan-panduan Islam tu, insya-Allah selamatlah kita dunia akhirat kan. Sebab kita nak mengambil pimpinan, tapi kalau cara dah salah masa mimpin nanti, wallahu alam lah, tak tahulah kita kan. Kalau awal dah tak betul cara, yang kemudian macam mana kan. Jadi kita sama-sama lah kan, jaga perpaduan kita, keislaman kita, jaga ukhuwah kita, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat macam mana Nabi SAW pun telah ingatkan kita di akhir zaman ni makin kita akan banyak fitnah-fitnah yang berlaku lah kan. Jadi jalan selamat daripada fitnah ini dengan kita kembali mengukuhkan amalan pegangan Islam tu dalam kehidupan kita kan, daripada peringkat atas sampailah ke bawah. Ini jalan selamat ni, peganglah dengan hablullah kan, tali Allah, dan kita jaga hubungan sesama Islam. Dia kejayaan kita itu bila kita berjaya mempertahankan amalan tu dalam kehidupan kita kan. Bukan sejauh mana kita gah gini, tapi kita telah meninggalkan kita punya pegangan kan. Walaupun kita tu macam contoh rakyat Palestin, mungkin kita nampak mereka syahid dan sebagainya, tapi mereka mati dalam mempertahankan agama dalam kehidupan mereka. Jadi penilaiannya di sisi Allah, dia berjaya kan. Kalau kita nak balik kita tengok macam Nabi Nuh AS, dakwah 950 tahun, beriman 83. Kalau ini apa kita beri KPI, agak-agak boleh dapat cemerlang tak? 950 tahun 83 orang yang beriman, jauh pada cemerlang kan. Tapi Allah tak kata demikian kan. Allah melihat kesungguhan 950 tahun buat dakwah.
Jadi, dan sehingga Allah letakkan baginda di kalangan ulul azmi, makna level atas, bukan level bawah. Jadi pandangan kita itu, kita balik pada penilaian agama, kesungguhan dalam mempertahankan agama dan kehidupan. Dengan itu kita akan dapat menjaga diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, insyaAllah.